3 benda menarik untuk motor MT-15. Tengok sampai habis. Sebab yang pertama, kenapa akak-akak katik kita minat dengan motor ni? Kalau hangpa tengok dari segi design, macam MT-09, tapi version adik-adik. Kalau hangpa tengok muka depan dia, ala-ala Predator. Smart, mang. Smart gila. Dari segi overall look dia, memang sesuai untuk abang-abang, kakak-kakak yang jenis independen, cari duit sendiri. Dan juga tak lupakan Type S single. Untuk VVA ni, bila hangpa pulas RPM tinggi, automatic valve buka, power akan tambah, tapi minyak akan parut sikit. Kalau poket tebal, tak payah fikir banyak, pulas je sampai habis. Benda yang ketiga pula, dari segi dia punya berat ataupun body dia agak nimble. Sebab apa? Berat dia 133 sahaja. Jadi akak-akak katik kita yang mana yang impian besar, badan kecil, sesuai untuk akak, boleh menyelip. Oh, macam biasa, abang-abang, kakak-kakak yang mana yang berminat, saya dah pin beg biru kat bawah. Boleh isi form, nanti saya kasih satu-satu. Ngap.